Kapal laut dari negara Thailand adik kakak bekas kena letup pebong di dalam sungai ataupun laut Hormuz adik kakak dia pada hari ini. Jadi adik kakak pertama sekali hamba kena goyak dulu dah kata video ini hamba takak pada ketika je pukul 9.52 malam pada hari ini hari Rabu tanggal 11 bulan Minakum 2569 adik kakak. Takut-takutnya adik kakak dah pergi ikuti pada ketika lain mungkin maklumat ia tu ada perubahan. Jadi hari ini boleh dikatakan berita besar peringkat dunia lah kata kapal laut dari negara Thailand. Orang panggil kata kapal pengangkut teh. Ria kako dia kakak muat barang ni lah. Jadi gi kena bom. Setelah mana kapal tersebut itu saat ni lalu melalui orang panggil gapo Strait of Hormuz adik kakak dia weh. Tu dia. Jadi adik kakak kapal tersebut itu saat ni nama kapal dia nya Mayuri Nari. Yang mana dimiliki oleh satu syarikat iaitu Precious Shipping Public Company Limited. Jadi itu sebagai tuan syarikat dia. Jadi adik kakak setelah mana kapal tersebut itu saat ni lalu melalui ruang sepik. Chongkep Hormuz saat ni adik kakak tiba-tibanya kena letup pebong. Itu dia di belakang-belakang kapal dekat-dekat dengan bilik enjin gitu adik kakak dia. Setelah mana berlaku hal demikian tu saat ni pihak kerajaan Thai yang mana pihak Encik Pipat Ratchakit Prakan selaku Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kementerian Pengangkut Teh, beliau pun telah beri wawancara kepada wartawan kata beliau telah pihak kerajaan ini telah berhubung dengan pihak kerajaan Oman untuk beri pertolongan kepada anak kapal yang terlekat di atas kapal tersebut itu saat ini. Jadi katanya adik kakak anak kapal ataupun lukra yang duduk di atas kapal tu saat ini lebih kurang 23 orang. Itu sebagai pekerja-pekerja gitulah adik kakak kerana kapal ni bukan 6 orang. Kapal nama muat barang gitu adik kakak. 23 orang. Maka peringkat awalnya pihak pegawai dari negara Oman pun juga telah beri kerjasama dengan kerajaan Thailand, maka pihak pegawai Oman saat ini pun juga telah pergi beri pertolongan terhadap anak-anak buah kapal itu saat ini. Jadi katanya adik kakak anak buah kapal yang duduk di atas kapal itu saat ini seramai 23 orang. Tapi tadi boleh beri pertolongannya hanya 20 orang. 3 orang lagi tu adik kakak tak berjumpa kata duk mana. Peringkat awal ni tidak ada laporan lagi lah kata ada meninggal dunia atau tidak. Hari ini tidak ada laporan lagi adik kakak. Jadi 20 orang yang sudah dapat keselamatan pada masa sekarang learning adik kakak dia weh. Mula-mula tu orang tak tahu lagi kata siapakah orang yang buat. Orang buat jadi kapal kena letup pai tu saat ni adik kakak. Maka adik kakak pada hari ni hamba pergi petik tengok di dalam satu website yang mana hamba pergi baca daripada satu website turkitoday.com. Dia telah beri laporan katanya kapal tersebut itu saat ni adik kakak kapal sebab gapo mereka buat. Dia telah beri pengakuan katanya orang yang lepas bom itu saat ni iaitu daripada tentera Iraq. IRGC adik kakak. Sebab gapo kerana gapo pihak tentera Iraq dilepaskan bom terhadap kapal itu saat ni. Dengan karenanya kapal itu saat ni lalu melalui Chongkep itu ataupun ruang sepik Hormuz itu saat ni adik kakak dengan tidak dapat kebenaran ataupun dengan tak dapat anuyat yang menderap anuyat nak lalu melalui itu saat ni sebab dia istihar belum pada ni dah kata jangan pergi lalu, kalau pergi lalu dengan tidak dapat kebenaran mereka tu saat ni akan kena lah gapo dia. Maka kapal tu saat ni adik kakak kata pihak tentera Iraq IRGC ni dia kata mereka ni tidak dapat kebenaran untuk nak lalu melalui sungai Hormuz itu saat ni, maka mereka pun terpaksakan melakukan letup pai itu saat ni adik kakak dia. Jadi adik kakak kapal yang kena pada kali ni bukan sekadar kata kapal dari negara Thailand saja. Bahkan ada lagi dari salah satu buah negara iaitu dari negara Liberia adik kakak. Kapal dari negara Liberia pun juga kena pada hari ini bersama adik kakak dia dah. Itu dia. Jadi setelah mana semenjak tanggal 28 Kumpapan yang telah lepas baru ni hingga sampai ke hari ni kapal-kapal laut hak kena letup pedah melalui sungai Hormuz itu saat ni mengikut laporan daripada website Turkey Today ni dia kata sebanyak 13 kali dah lah hak kapal kena melalui hak lalu melalui sungai Hormuz itu saat ni adik kakak dia dah. Kalau adik kakak nak buat bisnes, nak buat perniagaan dengan tak kena tubik peluh sangat adik kakak, baik kita buka kedai yang basuh dari franchise Saksaba Yisipsi Chumbong adik kakak. Saksaba Yisipsi Chumbong ni dia ada banyak saiz S, saiz L, saiz L plus dan sebagainya. Harga ni mengikut saiz adik kakak. Kita sekadar tiada tepat saja, lain pada tu dia cara kita
belaka. Tak kira letak kelongon compik ke, pergi pasar anjing ke, buat bahasa kita ke, bubuh geleng ke dan sebagainya. Dia cara kita belaka-laka adik-kakak dia dah. Hari ni dia buka peluang kepada kita, satu kampung, satu franchise hak dia. Tak sebaik 24 chumbung. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu dah.